Awak tahu bagaimana dia boleh berada di situ? Saya syak dia ada kat situ untuk menyorok. Dia memang suka ponteng kelas, tuan. Banyak kes curi dekat hostel baru-baru ni semua kerja kau kan? Mengaku je lah. Aku sendiri tak pernah faham apa masalah sebenar Cikgu Abu dengan J. Yang aku tahu sejak awal lagi, dia memang tak pernah percaya pada budak itu. J sedar lebih selamat untuk dia berdiam diri. Kau ni kan, rambut dah lah panjang, muka pula tak semenggah. Dah, keluar! J memang suka memberontak, tapi dia tak pernah mencari pasal. Jessica menyendiri, dan mungkin kerana itu dia selalu disalahfaham. Ini Am, Putra dan Mel. Bintang sekolah ni, kaya, handsome dan pandai, tapi tak ramai yang tahu. Mereka bertiga ni umpama setan berbulu manusia. Nampak jahat, tapi sebenarnya memang jahat. Semua diminta hadir berhimpun di Dewan sekarang. Selepas dimarahi, J memilih untuk tidak hadir ke perhimpunan. Dia penat namanya disebut, penat dituduh. Ini hari last sebelum cuti sekolah start. Saya nak cakap sikit. Sementara itu di asrama, inilah tempat J selalu datang bila dia mahu menghilang. Sunyi, tenang. Tapi hari itu lain. Tengah dia sedap tidur, tiba-tiba dia terjaga dengan bunyi bising. Perlahan-lahan dia pergi mengintai, nak tengok siapa. Mulanya dia ingat cikgu datang buat spot check. Tapi apa yang dia lihat jauh lebih buruk. 3 orang senior sedang menggeledah dorm. Semua orang tuduh aku pencuri. Rupanya selama ni korang yang punya kerja, Aku tak faham kenapa anak orang kaya macam korang ni nak mencuri. Sama ada aku atau kau yang bagi tahu cikgu, kau pilih sendiri. Putra tak biasa dicabar, egonya tercalar. Dia cuba menahan diri. Namun akhirnya dia hilang kawalan. Pergi jahanamlah kau! Asrama mesti dikosongkan sebelum pukul 5. Pastikan penjaga kamu lewat. Bawa balik semua barang berharga kamu. Jangan nanti mengadu ada barang kena curi. Tolong pastikan asrama ditinggalkan dalam keadaan kemas dan bersih. Apa-apa barang yang tak bawa balik simpan dalam loker dan lock. Dalam keadaan panik, J melarikan diri. Dia masuk ke dalam sebuah loker yang tidak berkunci. Tubuhnya sakit, kepalanya berat. Dalam gelap itu, dia pingsan. Dan tiada siapa tahu J di situ, kecuali aku. Nama aku Matt. Aku ke hostel untuk kemas barang kerana ayah aku datang awal. Ketika itulah aku nampak kejadian itu. Kerana takut, aku bersembunyi di dalam toilet dan melarikan diri. Aku tak tahu siapa yang mengunci loker itu. Dia masuk situ untuk bersembunyi. Cuba awak explain dia nak sembunyi kenapa? Macam biasa, dia nak ponteng kelas. Ponteng kelas lah, apa lagi? Saya dah banyak kali nasihatkan, jangan ponteng kelas. Dia tak nak dengar. Jadi, so you tahu siapa yang kunci loker tu? Saya yang arahkan pengawal kunci. Tapi kami tak tahu dia ada di dalam. Saya tak pasti. Mungkin dia nak ponteng kelas? Dan begitulah naratif kejam itu bermula. Naratif yang menghukum mangsanya. Dibina dari sistem yang rosak dan mendiskriminasi. Undang-undang yang tunduk kepada wang dan harta, serta mereka yang memilih untuk diam demi kepentingan diri. Dan kini J kembali, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahawa setiap perbuatan datang dengan akibat.